Baru nak start mancing kolam ke, nak casting siakap liar ke guys, korang tak ada set, korang kena tengok set ni guys. Yang dah mancing, dah lama mancing, korang tak ada tengok. Ini setup untuk beginner. Set pancing kolam, Penn Battle IV DX second, mesin second, rod baru. Mungkin korang dengar second ni barang tak cantik, ini barang cantik guys. Macam baru lagi. Korang tengok condition dia, memang lawa. Jadi sebelum aku tunjuk barang ni kat korang guys, kita boleh post satu Malaysia. Kalau korang nak datang kedai, datang je Orchid Kelang. Orchid Kelang ni banyak barang-barang second yang korang boleh tengok kat sini, banyak. Kalau korang nak beli terus, boleh PM kita orang pada nombor yang tertera. Jadi guys, set ni ada dua set. Saiz 2,500 dengan saiz 3,000. Kalau korang nak spool dia dalam, korang boleh ambil saiz 3,000. Kalau korang nak standard punya saiz, korang boleh ambil saiz 2,500. Beza dia kat situ je. Body dua-dua sama lebih kurang. Beza spool. Spool ni tempat tali ni lah. Tempat tali lebih dalam lah, saiz 3,000. Harga dia cuma RM700, harga boleh nego lagi. Korang akan dapat rod Yamato Blue Water. Rod ni memang beginner sesuai sangat lah. Sebab rod ni dia punya panjang 6 kaki, kolam memang sesuai. Spek dia ataupun line dia 618 LB. 618 LB ni tak keras sangat, tak lembut sangat. Selalu beginner ni tak boleh pakai lembut. Nanti senang patah. Kalau tak nak patah, pakai yang one piece. Keras sikit lah. Ni sedap sikit. Ni kalau korang nak jet ikan 2-3 kilo, nak angkat terus pun boleh, tak ada masalah. Dan rod ni one piece. Rod one piece dengan two piece beza guys. Powerlifting diorang berbeza. One piece ni lebih sedap lah sebab dia connect setiap batang dia tu memang sebatang je. Kalau two piece kan dia sambung. So power dia separuh saja. So guys, harga dia cuma RM700, harga boleh nego. Pen ni kalau korang nak beli memang baloi, drag dia sedap, kayuhan dia sedap. Kalau korang kayu batu besar pun tak rasa. Drag ni memang padu lah. So harga dia RM700 saja, korang boleh pilih nak saiz 2,500 ataupun saiz 3,000. Nombor kita dekat atas, alamat pun dekat atas. Nak datang kedai, terus datang kedai, alamat dekat atas tu. Macam biasa guys, apa-apa korang PM je. Dan kami juga menerima trade in wrist dan rod. Sekian, terima kasih.